Kalau tak bakar tu sebenarnya berapa jam daripada start pukul berapa sampai pukul berapa? 8.30 Aha. sampai pukul 5 lebih. Weh, 8 jam juga ah. Kayu api terbakar 8 jam juga. Ya. Ini dia. Sebab apa? Yang ni dibakar dengan kayu api dan satu lagi dia berempah kan? Ya. Boleh lain sikit. Dia bersarang tu. Dia bersarang Bismillah. Wangi ya, dia wangi ya. Dia siap ada daun limau purut dengan pandan sekali, kita blend sekali. Dia sedap ada punya rempah tu. Lain sikit lah daripada kuih bakar yang selama ni saya jumpa. Ini baru kuih bakar original. Ni tradisional. Ya, Tradisional yang asli. Asli. Tapi ni pun asli juga. Asli juga, cuma kita tabur rempah. Dia ada bijan. Tak nak sebab bijan ni dia kalau dia letak dia wangi sikit. Nampak tu? Dia wangi sikit kan. Berlemak sikit lah. Berlemak sikit. Mari kita koyak Bijan sikit. tu kan. Boleh warna? Boleh. Wih, tapi ni dia macam ni ya. Ni dia dah sejuk, dia macam dia sakar kan. Tu. Suka ni. Bisa tak? Dia berapa sikit Ni dia wangi. Wangi Okay, ambil kesempatan lah nak ucap terima kasih jugalah pada pihak Inscan. Banyak bagi bantuan, banyak bagi didikan. Selain daripada kita boleh datang dekat Kuala Ina, Melaka ni, dekat mana lagi nak beli? Ada jual online juga? Online pun ada. Tengok pada Facebook, TikTok Alisha Balkis. Terima kasih Puan. Ya, sama. Saya doakan semoga maju jaya dan berkembang lagi lah bisnes ni juga. Terima kasih kepada Kuskot dan juga Escape sebab apa? Membantu Puan Masura untuk kembangkan, majukan lagi kuih bakar ni. Okay. Ni. Order lah cepat. Kerui kahwin nak ni dah. Cuti sekolah nak ni dah, nak dekat dah ni. Order cepat. Kata lagi tak sempat ni. Tapi favorite saya masih lagi yang ada bijan. Sikit lagi.